Sejarah bab 2 tingkatan 4 perkembangan nasionalisme di Asia. Okey, sekarang kita akan tengok macam mana nasionalisme ni berkembang dekat negara China. Macam kita tahu, nasionalisme ni maksudnya perasaan sayang dan cinta yang mendalam pada negara sendiri. Dekat negara China dulu, orang-orang China ni mereka rasa yang negara mereka tengah dikuasai oleh orang luar, iaitu Barat. Kerajaan yang memerintah masa tu nama dia dinasti Manchu. Tapi dinasti Manchu ni dia lemah dan tak mampu untuk halang orang luar iaitu Barat masuk campur dalam hal negara China. Jadi rakyat pun mula rasa marah dan rasa macam nak lawan balik. Ada satu orang yang penting dalam nasionalisme di China iaitu nama dia Dr. Sun Yat-sen. Dr. Sun Yat-sen ni dia macam hero kepada rakyat negara China pada masa tu. Dia ada idea hebat untuk selamatkan negara China. Dia gelarkan ideanya sebagai San Min Chui. San Min Chui ni kalau dalam bahasa Melayu maksudnya 3 prinsip rakyat. Jadi memandangkan namanya 3 prinsip rakyat, ada 3 perkara lah dalam idea dia, iaitu yang pertama nasionalisme, yang kedua demokrasi dan akhir sekali kebajikan sosial. Dr. Sun Yat-sen ni cakap nasionalisme yang mana kita sebagai rakyat harus sayang dan lindungi negara daripada orang asing. Yang kedua demokrasi di mana rakyat sepatutnya ada hak untuk pilih siapa untuk jadi pemimpin. Akhir sekali Dr. Sun Yat-sen cakap dari sudut kebajikan sosial di mana pemerintah sepatutnya jaga kebajikan dan keperluan semua rakyat. Pada tahun 1911, rakyat bangun dan buat suatu revolusi. Revolusi ni macam protes secara besar-besaran. Dan akhirnya mereka berjaya jatuhkan dinasti Manchu, iaitu kerajaan lama yang begitu lemah sampaikan kuasa Barat nak campur tangan dalam negara pun mereka tak melawan balik. Maka bertukarlah kepada sistem baru iaitu pemerintahan secara republik. Maksudnya tak ada lagi raja. Sebab itulah kalau kita tengok negara China sekarang, kan mereka kan dah tak ada sistem beraja. Sebab negara dia orang masa tu dah tukar kepada sistem pemerintahan yang baru namanya sistem republik.